Alamak, dah masa untuk servis. Hari ni kita pergi ke Glamary Service Center untuk servis yang pertama 20,000 kilometer. Beratur ya awak kat situ. Kat sini biasalah, macam-macam dia ada. Ada TV, ada tempat lepak, ada makan-makan, ada tempat mainan untuk budak-budak. Lepas tu kita boleh cuci-cuci mata tengok kereta-kereta baru. Sementara nak tunggu kereta siap tu, kita mengopi lah dulu. Apa lagi? Dah siap kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kursi urut pun ada. Ni aku suka ni. Jom kita layan. Aku ada install app Elektro ni. Dia ada fungsi sentri. Jadi kita boleh tengok lah apa-apa jadi kat kereta kita time servis tu. Okey, dah settle servis. Orang BYD ni pun dah parking kereta siap-siap. Apa lagi dia nak suruh kita bayar lah. Sampai. Untuk 20,000 kilometer ni dia hanya checking lah, tak ada tukar minyak apa-apa. Coolant pun tak ada tukar. Dia ada servis aircon, tukar filter aircon, check tayar semua, masuk wiper washer tu. Dah tu je, 190 lebih. Okey lah tu, setahun sekali ataupun 20,000 sekali. Aku kuat jalan, sebab tu 9 bulan dah cukup 20,000. So okey ke tak okey? Murah ke mahal ke apa? Cuba korang komen.